Weh, korang bayangkanlah kalau benda ni jadi kat Malaysia, gerenti gerombolan ikan talapia ni tak sampai sejam, habis licin kena tangkap. Tapi peliknya, benda ni jadi kat Taiwan, tempat yang mana ramai orang tak nak makan ikan talapia liar yang hidup dalam sungai. Bukannya dorang kena larang ke apa, tapi dorang ni rasa ikan sungai liar tu bahaya sebab takut kena pencemaran atau bawa parasit. Jadi, dorang ni lebih rela makan ikan laut ke atau ikan air tawar hasil ternakan yang dorang rasa lagi selamat. Akibatnya, populasi ikan talapia liar ni kat setengah sungai makin membiasakan sampai nampak penuh bapak lau punya banyak berenang kat aliran sungai, bawah jambatan, sampailah kat kawasan pertemuan dua sungai macam kat Sungai Kelong dengan Sungai Dakeng tu. Kat situ, beribu-ribu ikan talapia ni berenang sesak-sesak kat permukaan air, tapi tak ada pula orang nak tangkap dorang. Bila jumlah dorang dah jadi terlampau banyak dan boleh kacau keseimbangan ekosistem, pemerintah daerah atau kelompok pengelola sungai terpaksalah buat operasi